murid kita lah. Ya. Learn best by doing. Maknanya, dia kena ada aktiviti hands-on. Maknanya masuk dia kelas tu hands-on. Jangan bagi kelas essential je. Kelas SBT ni jangan. Yang bagi akhir, nak evaluate murid itu. Apa saja masuk. Ya, by doing. And then, enjoy solving puzzle. Ini salah satu lah. Untuk tahu puzzle macam mana. Become if the teacher taught continuously for more than 10 minit macam saya lah. Tadi activity and so on. Tapi ini sebagai satu taklimat. Okay? And so on. Kemudian, learn better through encouragement dan through punishment. Galakkan mereka itu belajar. Bagi mereka motivasi. Motivasi ini, saya takut begini tuan-tuan. Mengapa murid kita tak bermotivasi? Salah satunya silap kita juga. Kita bercakap kamu mesti motivasi masa perhimpunan. Kamu mesti motivasi. Banyak membaca. Kena belajar rajin. Tapi yang bercakap tu membaca juga. Itu double standard. Tuhan tu tahu. Jadi apabila kita bercakap apa yang kita dah buat, dan insyaAllah cakap kita tu ada roh dan sampai pada murid. Ini silap kita juga. Okey? Kena hati-hati bila bercakap. So, jangan banyak kepada punishment. Sebab budak-budak kan bila tak buat kerja sekolah, dah buat kerja SDT-nya, homework, dia pun tak nak datang sekolah. Tak nak datang kelas SDT sebab takut cikgu marah. Sebab marah itu salah satu punishment yang biasa kita buat. So, don't do like that. Jangan punish murid ini. Caring. Kalau kita buat tak apa, mana kamu tak dapat buat? Murid ini tunjukkan. Ini caranya. Sebenarnya, tim water tuition ini tuan-tuan buat. Perkataan tuition yang menjadikan kita ni bergerak. Confusion berlaku. Confused. Bila itu tuition, kita dah bayangkan exam oriented. Itu dah tak betul. Tuition kita ni murid kita murid lemah. Yang bagi yang menguasai ke tahap yang tinggi. Itu kita tinggal. So bukan exam oriented. And no real teaching. Cara pengajaran tu mesti berbeza. Okay? So dengan punish. Kadang-kadang kita ni punish apa? Kita tak sabar. Kita banyak tekanan. Jadi kita tahu. Saya tahu, benda very heavy. Ini nak buat, itu nak buat, itu nak buat. Sampai tertekan. Itu yang berlaku dekat Sabah tu. Yang berusaha tampur boleh 22 orang tu. Bukan dia dengan hati tak tampur tu. Sebab dia dalam keadaan tertekan. Itu guru semenanjung. Dia letakkan satu sekolah kat Sabah. Supaya mereka nak membuangkan budaya Sabahan ini. Ceritanya ni. Sabahan. Orang Sabah ni kan. Sorry lah kalau orang Sabah ni. Dia sense of belongingnya tinggi. Pada dia tak terima orang luar ni pula sikit lah. Sama juga kekuasaan yang berdalam. Okey? So apa yang berlaku? Guru ni tahu macam mana dia nak usahakan diri keadaan negeri besar ni. Dia buat baiklah. Dia buat jamuan kecil tu. Sampaikan perongkanan pun tak nak duduk bersebelahan dengan dia. Dia rela duduk di kantin mata kata lagi. Untuk perongkanan gitu. Macam kita pun tersekan kan. Benar. Pergi Langkawi, belikan batik, bawa bagi guru perempuan. Apa dia buat? Rojak ke batik ke depan dia. What do you feel? Dia dah macam itu kan ada bila budak anak ni siap. Pelempang. Itu sebabnya dijatuh hukuman gantung 2 bulan bergaji penuh. Kan? Ada ketidahan. Dia tuan-tuan orang buat. Kita dah tak sabar ada. Ini genuine boleh cerita. Jadi punishment ni jangan sekali. So the punishment is simple. Change the world from their own view, point of view. Dia ada cikgu sendiri dengan dunia ni, kita pandu saja.
and the understanding of the idea develops slowly and in a certain sequence. So, kita bagi develop the idea secara perlahan perlahan. Kemudian dia akan then teacher's problem. Ini teacher's problem. Jadi you overcome this problem. I don't know lah. Ya, jadi kita akan discuss nanti di end of this course. The last day, tomorrow morning. Okay? Lack of scientific knowledge to teach the subject. Yeah? Scientific knowledge. Mungkin dia misunderstanding. Cikgu siapa belakang ni? Cikgu universiti itu, dia punya thesis dulu memang dia thesis. The misunderstanding in science concept. Kan? So, pakar kita ada di sini. Macam mana? Ya? Understanding. Kata secara disebar. Macam ya? Karena kita pun tak baik. And then to relate theory to practice. Macam mana kita nak dengan teori dengan practice. Ya? Practical. Adakah yang kita practice itu setara dengan teori atau tidak? Yes? And then organizing practical activity for children. Nak organize activity murid ni, ya, practical activity and experiment. Ini salah satu dapatan yang dibuat oleh aktiviti. Kita tak pemahir lagi men-organize practical. Okay? And then practical dah mudah, tapi di peringkat mereka itu sesuatu yang baru pada mereka. Katakan dia cerita tentang dia dalam tajuk dia 5 curriculum. So about the microorganism. So far dia tak kenal ni microorganism, terminologi microorganism tak pernah jumpa tu. So first time bila masuk dia 5 dia kenal microorganism. So dia bagi example of the microorganism. Bakteria. Sama lagi dia kena kuman aja. Ya, kuman. Tapi mereka dah tahu dah, dan bakteria tu ada dalam kimia. Muih dan pendidikan kelas. So, dia tak kena dengan fungi, dia tak kena dengan virus, dia tak kena dengan protozoa. So, kita tunjukkan benda ni satu pengalaman yang baru pada mereka. So, macam mana kita nak tunjuk tu mereka boleh minat? Sekarang ni pun anak-anak kita suka tengok TV. So, ada video dia. Kalau you open the teaching software, kita akan tunjukkan video di situ. Satu-satu keluar. Gambar microorganism ini. Ada kan? Saya pegawai kalau kena tengok ni semuanya, kita macam mana nak cakap? Macam mana nak pergi mencerap di sekolah kalau benda tak tahu? Tak tengok je. Ya? Isi borang pemantauan, tanda tangan, bajet sepejabat, cukup bulan buat tuntutan. So dia tentang sini boleh tuntut tau. Banyak tuntutannya. Tapi kalau saya tak bagi sesuatu pada tuan, nothing lah kerja saya. Inilah sumbangan saya kepada tuan-tuan. Memperingatkan kepada kita bersama. Ya? Okay. Kemudian the nature of learning and learner. Kita nak tengok juga the nature of pembelajaran dan juga the nature of the learner. Nature of the learner tu kita tahu murid tu murid yang lemah. So kita kuatkan foundation mereka. Okay? Baik. Ini dia, the nature of the science and attempt to understand the world, the nature of the science. Maknanya kita kena bagi tahu murid tu dia memahami keadaan alam ini, ya, menurut ke alam, science as a way of thinking. Ya, much more than is it a body of language. Banyak melibatkan berfikir. Tak kita bagi gitu je. Ya, and then science is based on experiment, hands-on activity. Bila ada hands-on activity, dia akan pergi kepada mind-on. Bila ada mind-on, kena pada hands-on. Dia menghayati apa yang dia belajar. Dia sedar dia belajar apa. Itu sebabnya dalam kelas LBT ini kita berkonsepkan mastery learning. Mastery learning. Bila dia mengajar mastery learning, sebelum dia ajar, sebelum dia belajar, dia bagi tahu kita apakah yang kita pelajari hari ini. The objective of the lesson that day.
Kamu akan belajar, tujuan kita belajar ni. Oh gitu. Jadi